tanya, apa perbezaan MRTT dengan MLTT? Okey. MLTT dengan MRTT. Bezanya L dengan R. L adalah live. R adalah reducing. Okay. Maksudnya adalah MLTT kita ambil takaful tu untuk nyawa kita. Kalau reducing MRTT kita ambil takaful untuk loan tersebut, untuk pembiayaan tersebut. So maksudnya kalau ambil untuk nyawa, let's say kita jual rumah tu nanti, takaful tu masih ada sebab dia cover nyawa kita. Kalau kita jual, Contohnya kita ambil takaful 500,000 sebab kita pinjam 500,000. betul-betul. So kita jual rumah tu. Takaful dia masih ada. Nilai dia untuk 500,000. Sebab MLTT dia masih So kita kita ambil ambil pembiayaan lain, kita boleh gunakan takaful yang sama untuk attach dengan pembiayaan tersebut. Kalau rumah tu lebih rendah, tak apalah. Kalau rumah tu lebih tinggi, kita kena tambah premium kita untuk cover jumlah hutang. Okey. Kalau MRTT, kita jual je rumah tu, takaful tu pun jelek protect. Habis. Habis itu. Dia pasal rumah tu je. Untuk rumah tu je, untuk pembiayaan tu saja, untuk jumlah tersebut. Kelebihannya adalah MRTT dia murah. Betul. MLTT dia mahal. Bayar bulan-bulan lah. Ikut kita punya umur, ikut kita hisap ukur tidak dan lain semua sama. Okey. Tapi apa bagusnya MRTT dengan MLTT? Pelabur suka MLTT because dia tak pegang rumah tu lama. Dia boleh jual. So dia akan lock dia punya jumlah insurans, monthly premium dia ikut harga umur mula-mula dia ambil. Oh ya ke? Sebab kalau dia ambil di masa akan datang, dia akan ikut umur dia, risk dia lagi tinggi premium dia. Itu kelebihan MLTT, pelabur suka. MRTT kelebihan dia itulah dia murah. Tapi fungsi dia masih sama. Sama. Kalau kita tak dibayar, loan tu akan diselesaikan. Kebakaran tak ada. Bukan? Itu kebakaran takaful lain. Itu adalah fire insurance. Fire takaful. Ini memang cover loan tu. Kehilang kemampuan membayar loan, maka loan tu diselesaikan. Hilang kemampuan boleh jadi macam dah 36 penyakit kritikal, meninggal, bla 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 yang lain-lain semua lah. Faham.